Tita Addendum sudah jelas. Istana Pahang sudah sahkan. PMX juga sudah sahkan. Ya wujud. Walaupun sebelum ni, kerajaan Madani dilihat berdolak dalih sorok Tita Addendum tersebut. Mujur Tengku Zafrul dedahkan mengenai Tita Addendum ni. Tapi, sekarang, Peguam Negara nak cabar pula. Nak pertikai sama ada ia wujud atau tidak. Ini bukan pasal insan bernama Najib. Bukan sebab mangsa ni orang Barisan Nasional. Tapi, ini soal prinsip. Soal kedaulatan institusi. Apa mesej yang hendak Peguam Negara sampaikan? Derhaka Tita Diraja? Saya ulang di sini. Pada 4 Januari 2025, Istana Pahang sahkan yang di-Pertuan Agong ke-16 menitahkan agar Najib jalani baki hukuman secara tahanan rumah. Bukan spekulasi. Ada surat rasmi ditandatangani Pengelola Bijaya Diraja. Saya sebagai anak jati Pahang nak tanya, Peguam Negara Datuk Dusuki Mokhtar ni ikut arahan siapa? Adakah ini usaha untuk melengahkan pelaksanaan titah? Bazir masa mahkamah? Adakah ini cubaan untuk menafikan hak dan keadilan buat Datuk Seri Najib? Bila titah boleh dicabar, rakyat mula tanya, masih wujud ke kedaulatan raja? Masih bebas ke badan kehakiman kita? Atau semuanya sudah tunduk pada kuasa politik? Wujud tangan gaib yang mengarah dari belakang? Kita tak minta layanan istimewa. Kita cuma mahu keadilan ditegakkan dengan telus. Tita Raja bukan sekadar simbol. Itu lambang perlembagaan kita. Lambang kedaulatan negara kita. Kalau kita benarkan sistem dipermainkan hari ini, esok giliran siapa pula yang kena selepas Najib. Jangan biarkan kuasa melampaui undang-undang. Jangan biarkan badan kehakiman jadi alat politik sesiapa. Mana janji reformasi? Mana janji untuk bebaskan badan kehakiman daripada cengkaman tangan politik? Laksamana mudik beredap, bergalah sahaja, perahunya tidak. Laksana bunga dedap, merah sahaja, berbaunya tidak. Guys, kalau kita tak lawan hari ini, jangan pelik kalau perkara sama berulang di masa akan datang. Jangan terburu-buru untuk melabel saya tim rakyat.